أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada muka surat 38, iaitu berkenaan adab-adab dalam memberi salam. Muka surat 37 berkenaan beberapa bentuk kalimat atau salam. Adakah salam ni kita boleh sebut dalam apa-apa saja, cara dan bentuk, atau ada bentuk-bentuk yang khusus yang perlu kita gunakan untuk menyebarkan salam? Dan kita sebut bahawa ni berkenaan, yang kita tak baca bahawa ni berkenaan Yahudi yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa katanya, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum 'ala salami wat ta'min. Begitu besarnya salam hingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ini tidak ada benda lebih dia dengki kepada kamu lebih berbanding dia dengki kepada salam dan juga ta'min, iaitu kita sebut amin. Kenapa Yahudi benci dengki terhadap salam? Dengki dia dengki kalau boleh orang Islam tak buat salam ni. Kalau boleh orang Islam tak buat. Ni dengki Yahudi. Yang nak nikmat salam ya Allah Ta'ala beri kepada umat Islam, kalau boleh lenyap daripada orang Islam dan tidak diamalkan. Ada sebagai ulama kata kerana besarnya fadilat salam yang diketahui oleh Yahudi sendiri, hingga menyebabkan oleh kerana salam ni satu doa seseorang mukmin kepada mukmin yang lain yang tidak ada pada Yahudi. Yahudi bila jumpa dia tidak gunakan seperti mana kita guna, lalu menyebabkan dia berasa iri hati kerana lafaz salam yang mari kepada orang Islam adalah lafaz salam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan tengok dalam hadis yang kita akan baca selepas ini. Ada sebagai ulama kata kerana salam ni adalah warisan para nabi. Setiap para nabi ni mewariskan, semua para nabi dia menggunakan salam. Kita bacalah dalam Quran sekalipun, ketika mana malaikat jumpa dengan Nabi Ibrahim AS, dia kata salam. Nabi Ibrahim bila jumpa dengan menjawab salam malaikat menggunakan salam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang juga merupakan nabi yang utama dalam kalangan masyarakat golongan Arab, golongan Yahudi. Jadi warisan para nabi tadi diperolehi oleh orang Islam. Yahudi ni tak boleh. Sedangkan salam ni sudah ada sejak zaman dulu lagi. Sejak para nabi-nabi yang lain juga menggunakan salam. Tiba-tiba bila mari kepada Yahudi, tak ada. Dan salam ni juga digunakan oleh nabi mereka sendiri, Nabi Musa. Ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj, malaikat melalui Nabi Musa AS dan malaikat Jibril dan Nabi melalui nabi-nabi Bani Israel. Lalu kot Nabi Yusuf, lalu kot Nabi Saleh dan lain-lain. Gapo yang diucapkan oleh malaikat? Malaikat kata Assalamualaikum. Dan para nabi itu menjawab Waalaikumsalam. Mereka menggunakan lafaz tersebut. Tiba-tiba bila mari Yahudi, maka salam tersebut telah terpadam daripada mereka, yang menyebabkan mereka rasa dengki kepada orang Islam. Dan juga amin yang kita ucapkan dalam sembahyang juga satu perkara yang berat, yang dibenci atau didengki oleh golongan Yahudi. Beberapa bentuk kalimat salam. Daripada Imran bin Husain, ia berkata, seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawab salam itu, lalu orang itu pun duduk. Nabi bersabda 10. Kemudian datang orang yang lain dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab salam tersebut, lalu orang itu pun duduk dan Nabi bersabda 20. Kemudian orang lain lagi datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi membalas salamnya lalu duduk dan Nabi berkata 30, iaitu 30 kebaikan. Ni lafaz salam yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang paling sempurna dia akan merangkumi 3 perkara. Pertama, dia merangkumi, dia ada salam, kita sebut Assalamualaikum. Yang kedua, dia ada rahmat, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia membawa keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari setiap sa tu 10 markah.
10 pahala Allah Ta'ala beri. Kalau 3, kalau kita buat 2, salam dan juga rahmat, kita minta kepada Allah, maka boleh 20. Kalau kita minta 3, salam, rahmat dan juga keberkatan, maka 30 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Free boleh pahala. Orang bagi salam, kita jawab salam, sehari berapa kali sehari kita bagi salam? Bayar ke berapa ratus sehari? Kalau kena 3 kali sehari kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai 3 kali lah, boleh 90 pahala dah. Tapi inilah benda yang Yahudi dengki dengan orang Islam. Dengan hanya mengucapkan kalimah tersebut, mendapat pahala yang besar, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tak kira lagi dari sudut doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lafaz yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 37. Lagu mana kalau kita sebut kurang daripada tu? Kurang daripada tu. Contoh orang sebut salam saja. Boleh kau tak sebut salam saja? Tak, orang mesej semua tak. Yang malah nak type panjang-panjang, dia tulis salam. S-A-L-A-M. Kalau tulis lagu tu, kalau ikut berpandu kepada hadis, kurang 10 lah. Sebab kalau sebut Assalamualaikum, orang lengkap tu boleh 10. Kalau sebut separuh, boleh separuh je. Boleh kau tak sebut salam saja. Tak sebut Assalamualaikum, boleh. Malaikat sendiri bila temu dengan Nabi Ibrahim dalam Quran pada sebut banyak tempat. Malaikat kata salam, qalu salam. Itu apa yang menandakan boleh. Cuma gitulah dalam hidup kita. Kadang-kadang benda mudah je. Tidak keluar modal pun untuk kita nak upgrade pahala kita tadi. Tapi lama bila orang bagi salam dia paling ringkas sekali. Hak kita sebut sebelum ni. Hak ringkas tu pula SLM je. Lagu mana pahala nak kira tak tahu. Bukan payuh pun kita nak bagi salam. Tarik tak sampai seminit. Learning ni mudah, dia ada stiker. Hantar stiker tu je, kita sudah boleh mendapat pahala begitu banyak. Kadang-kadang ada orang ni suka bagi salam, kita balas dia tak ajak apa. Ada semua datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? 2-3 hari dia bagi pula salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyap, kita berjawab. Last sekali kena jawab, kita jawab. Tapi kan ada orang lagu tu, apa kita tak last sekali tu ni apa kan? Bagi salam tu boleh pahala dah ke Ustaz. Hamba forward kepada 10 orang kan. Berapa dah pahala hamba boleh situ. Tu apa ni antara pahala yang mudah kita nak peroleh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ada larangan daripada Nabi. Kita sebut kalau nak bagi salam, kita nak memulakan salam, kita kena mendahulukan perkataan salam tu berbanding alaika wa alaikum ku. Salamun alaikum boleh juga. Sama ada kita nak buh alif lam depan dia tu kan. Assalamualaikum, atau kita tak sebut alif lam, salamun alaikum boleh juga. Cuma ulama bincang panjang lah. Hak mana lebih afdal. Ada ulama kata assalamualaikum tu lebih afdal. Ada sebagian ulama kata salamun alaikum lebih afdal. Atau dia bincang dari sudut bahasa Arab lah. Sama ada ma'rifah ke nakirah ke. Cuma bila kita nak bagi salam, nak memulakan salam, tak boleh kita letak assalam tu belakang. Alaika salamun ke atau alaikas salam ke, tak boleh. Nabi lagi. Satu hari ada sahabat Nabi, dia mari temu Nabi SAW. Bila dia mari, dia sebut alaikas salam ya Rasulullah. Dia sebut kepada Nabi. Bila Nabi dengar, Nabi pun panggil dia. Nabi kata la taqul alaikas salam. Jangan kamu sebut alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyyatul mauta. Sebab ucapan alaikas salam tadi, mula tak salam kat belakang. Ala ada depan. Nabi kata tu apa ucapan tahiyat kepada orang mati. Ucapan salam kepada orang mati. Orang Arab ni biasa bila dia nak guna apa ni? Bukan biasa orang Arab dah. Kalau kita tengok dalam syair-syair mereka, bila mereka nak puja orang mati, mereka akan dahulukan alaika berbanding assalam. Contoh, ada satu syair. Apa ni dia sebut? Alaika salamullahi qaisa bin Asim wa rahmatuhu ma syaa an yatarahama. Tahiyyata min albasatahu minka ni'mat idza zara an shakhtin bila daka sallama fama kana qaisun hulquhu hulqu wahidin walakinnahu bunyanu qaumin tahaddama. Satu syair dia nak memuji Qais bin Asim. Qais bin Asim ni seorang dermawan, seorang yang orang baik, orang bijak.
Lalu dia kata alaika salamullahi Qais bin Asim. Dia dahulu ke alaika, berbanding salam. Maka Nabi lari, tak boleh. Walaupun lafaz salam ni, apa saja bentuk salam kita boleh. Salam saja pun boleh. Dia suruh pahala kurang, kau tak kurang kau sebab tadi. Atau kita salamun alaikum, salamun alaika, salamun assalamualaikum, assalamualaikum, semua boleh berlaku. Hak pentingnya bila kita memulakan salat, kita tidak memulakan dengan apa dia ala tu. Kita dahulukan dengan assalam. Tapi kalau nak jawab tak apa. Patut kita jawab waalaikumsalam. Patut bila kita jawab nak jawab waalaikumsalam pun boleh. Atau nak jawab alaikumussalam pun boleh. Atau nak jawab alaika pun boleh. Alaikum. Cuma kita akan bincanglah kau mana lebih afdal. Alaikum. Payah nak jawab, malah nak kecek dengan orang tu. Orang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kata alaikum. Boleh dah. Itu betul-betul kita bagi salam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau bersabda, Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, ucapkanlah salam kepada malaikat dan dengarlah salam hormat mereka kepadamu. Salam hormat untukmu dan untuk keturunanmu. Dia yakni Adam berkata assalamualaikum. Mereka yakni para malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah dengan warahmatullah. Mereka tambah dengan warahmatullah. Ini sebab kita sebut sebelum ni. Minggu lepas kita sebut ketika mana Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Adam AS pergi temu dengan malaikat. Dia belajar dengan malaikat. Kita sebut sebelum ni dah. Banyak perkara Allah Ta'ala suruh kita belajar dengan malaikat. Bak puasa kita, dia suruh kita menghayati lagu mana malaikat. Dia tak makan, tak minum, dia seumpamanya. Jadi bila Nabi Adam sebut assalamualaikum, dan Allah Ta'ala kata mendengar lagu mana malaikat jawab. Dan hak malaikat jawab ini adalah cara salat untuk kamu, keturunan kamu, anak cicit kamu. Sampai hari kiamat. Untuk kita semua. Lalu bila Nabi Adam AS bagi salam, malaikat apa jawab? Assalamualaikum warahmatullah. Tu benda yang berbeza. Apa istilah dia panggil benda berbeza ni? Kepelbagaian. Kepelbagaian dalam kita salam. Kalau kita biasa ni, so salam kita biasa ni. Orang Melayu ni tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tu je. Orang Arab ni macam-macam. Kadang-kadang waalaikum. Dia suruh hak mana lebih afdal, tak lebih afdal tu, hak tu perbincangan suku. Tapi biasa orang Arab. Kadang-kadang rutin waalaikumsalam. Dia ubah dia punya dhamir tu pula. Jadi malaikat jawab assalamualaikum warahmatullah. Malaikat tak jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dia jawab assalamualaikum warahmatullah. Bapa nak ayat cara malaikat jawab ni macam-macam. Dan cara malaikat bagi salam ni pun macam-macam. Kalau dalam Quran malaikat bagi salat salamun alaikum dengan salamun alaikum tanpa ada alif lam. Sini malaikat bagi salat ni ada alif lam. Dia nak sebut kepelbagaian kita bagi salat. Hak penting kita bagi salat. Hak penting kita bagi salat. Tak boleh kalau kita tambah lebih berbanding hak tadi. Hak paling panjang tadi, hadis pertama tadi kita tengok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tambah lagi boleh ke tak? Ini perbahasan juga ulama sebut. Zaman-zaman sekolah dia dalam ingat Ustaz Somok dah ajar. Dia kata kena tambah lagi. Bila orang bagi salat, kalau orang bagi salat dak. Dan Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila dibui, diucapkan kepada kita tahiyat. Diucapkan kepada kita wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila diucapkan salat kepada kita, maka kita balaslah dengan lebih baik atau sama. Lebih baik atau sama. Jadi kalau orang bagi assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang sebut assalamualaikum warahmatullah, kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kata nak jawab gana lebih baik lagi. Itu bit tambah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh. Macam-macam lagi dia tambah. Jadi boleh ke tak kita tambah selain daripada itu? Sebagai ulama kata hak asasnya tidak ada yang sabit daripada Nabi kecuali siapa hak tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ je.
hak waris daripada Nabi SAW. Cuma dalam bab pertama, ulama buka keluasan dalam bab tu. Selagi mana penambahan tersebut tidak menyebabkan salah dan suruh masuk, salah dan suruh mana, maka ada sebagian ulama masih lagi membenarkan penambahan tersebut. Daripada Abu Dzar tentang kisah masuk Islamnya, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dan akulah orang yang pertama yang mengucapkan salam kepadanya dengan salam Islam. Aku berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baginda menjawab, Wa'alaika assalam. Dan Nabi tanya, siapakah engkau? Ini hadis kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala, apa ni, radhiyallahu anhu. Jadi hak mana lebih afdal, alaika atau alaikum? Sebagai ulama sebut, bila dalam bahasa Arab ni kita kecek dengan seorang, tapi kita menggunakan kata-kata nama tu untuk ramai. Dalam bahasa Arab, sebagai ulama bahasa dia mengatakan ini dalam bentuk sebagai satu nak memuliakan dia, takrim, sebagai nak memuliakan dia, takrim wa tashrif, nak memuliakan dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dah, dia sebut kami. Khalaqna, kami menciptakan. Apa dia sebut kami? Sedangkan dia soal Allah Taala esa, kerana nak sebagai kemuliaan. Ada sebagai ulama sebut lagu tu. Ada sebagai ulama kata, bila kita sebut kata lebih khusus kepada orang tadi, lebih khusus kepada orang tadi. Kalau sebut kum ni siapa? Dia tu kum juga, siapa lagi? Jadi ada sebagai ulama dia lebih memilih ka. Sebab tu ada sebahagian, kadang-kadang saya mesej dengan sebahagian masyayikh tu. Ada kita bagi salam kepada dia. Dia kata, aku sorang je. Apa bagi salam kau ramai? Dia kata, aku ni sorang je. Kita nak mesej dua, dia kata. Bukan kita ada grup ramai ni pun. Ada juga hal tu. Jadi bila kita guna ka tu, dia lebih khusus kepada dia. Jadi dia bahasa lebih dekat lagi. Dia bahasa seolah-olah dia antara dia dengan kita dengan dia je berada. Tapi bila kita guna ramai ni, seolah-olah jauh jadi. Jadi ada juga sebahagian yang lebih memilih untuk menggunakan dengan lafaz-lafaz tersebut. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mendatangi Rasulullah di tempat minumnya. Lalu dia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Apakah Umar boleh masuk? Ini juga salah satu bentuk mengulangi bagi salam. Ulang bagi salam ni bila? Bila kita masuk, minta izin. Kalau kita jumpa tepi jalan, kita tak perlu ulang. Jumpa Assalamualaikum. Bila kita nak minta izin, ni nak minta izin kan? Minta izin, kita kena ulangi salam tersebut siapa dia bagi kita masuk. Ada sebagian orang sebut ulang sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali dia tak boleh masuk, kita balik. Ada sebagai hadis sebut. Kenapa Umar ulang? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Sebab ada hadis Nabi ulang. Bila kita bagi salam, mungkin sekali dia tak dengar. Mungkin kita bagi salam 2 kali, dia kata dia ni sungguh ni nak mari. Atau 3 kali, barulah dia menjawab salam tersebut. Dan dia sebut sini, Umar tanya, apakah Umar boleh masuk? Adab bila kita menziarahi orang, bila kita ziarah orang, kita nak minta izin, kita menggunakan nama kita. Kita menggunakan nama yang orang kenal kita. Kita nak masuk ke rumah, kita minta izin, kita pergi ke rumah. Kalau orang tanya, siapa tu? Tak boleh kita jawab, saya. Kami kok. Kita pergi ramai. Siapa tu? Kami. Kita ni kita, orang Melayu. Kelantan kita. Kita pergi rumah orang kita. Siapa tu? Kita ni. Siapa kita? Nabi marah. Bila ada sahabat mari, Nabi tanya, man anta? Siapa mu? Dia kata, ana. Nabi kata, ana. Aku pun ana. Aku pun aku. Dia kata, aku. Aku ya Rasulullah. Nabi kata, aku pun aku. Dia pun aku. Semua aku berlaku. Aku tu siapa? Jadi kita kena beri jelas. Sebab bila kita nak minta izin, orang ni dia kena tahulah siapa dia nak bagi izin tadi. Kalau dia tahu, dia kenal orang ni siapa. Dia tahu, dia ni orang aku kenal, dia boleh bagi masuk. Kalau sebut aku, siapa dia? Dia orang nak bagi izin masuk tu, dia akan memikir. Kira aku buka pintu ni, kan orang aku tak kenal. Kira aku buka pintu ni, kan orang jahat. Jadi, tu adab apabila kita memberi salam. Dan ulama sebut, bila dia baca bab. Cuma bila dia baca bab adab bagi salam ni tak baca secara detail. Adab kita bagi salam bila kita pergi ke rumah orang, kita tak boleh mengadap pintu orang bila kita bagi salam. Biasa kita kat duduk pintu kat ketuk-ketuk kat Assalamualaikum gitu kita. Sebenarnya sunnah Nabi SAW kita tidak menghadap ke arah pintu. Sama ada kalau pintu duduk sini, kita menghadap kat ni
atau kita duduk sebelah sana, kita ngadap kat ni. Kita duduk alik kiri pintu atau kita duduk alik kanan pintu. Bukan kita menghadap ke arah pintu. Jadi dalam bab bagi salat, itulah. Antara salat itu sekarang dah kita nak bagi salat tu juga kena ada adab dia. Kedudukan kita lagu mana? Tak boleh menghadap pintu. Sebab apa tak boleh menghadap pintu? Sebab rumah lah ni kalau buka pintu nampak belakang dalam rumah. Rumah dia kubal. Tak okey orang bagi salat tu nak tunggu nyepel dulu. Assalamualaikum. Tunggu ramai nak nyepel dulu. Ada. Jadi dia terus buka pintu. Nak tengok siapa mari ni. Jadi kalau kita terus menghadap ke arah pintu dia, kita kenapa? Hak ni tak pakai tudung lagi. Hak rumah bersepoh lagi. Jadi sebab itulah adab dia kita tidak menghadap ke arah pintu. Dan bila kita bagi salat, kita tunggu keizinan dia lah dulu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Begitulah juga Umar. Umar ni tua Nabi, tapi tak dia minta izin kepada Nabi SAW untuk masuk bertemu dengan Nabi SAW. Adab-adab dalam memberikan salam. Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, dia bawa bab dia bubuh ayat Quran ni, dan di bawah tersebut dia bincang bab berkenaan salam. Sebab apa? Sebab tafsiran sebahagian besar ulama mereka kata tahiyah situ tu maksud dia salam. Apabila diberi salam kepada kamu dengan suatu salam, maka balaslah salam dengan lebih baik lagi atau salam yang serupa. Menurut sebahagian besar ulama. Ada juga sebahagian ulama kata tahiyah tu bukan salam. Tahiyah tu maksud dia hadiah. Kalau diberi hadiah kepada kamu, maka kamu balas dengan hadiah lebih baik lagi. Atau balaslah dengan hadiah setimpal dengan apa dia beri kepada kamu. Itu menurut sebahagian ulama. Dan Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Bukhari, yang bincang bab salat ni di bawah kitab Al-Istizan. Kitab minta izin. Sebab salat ni banyak berlaku bila kita nak minta izin lah. Bila kita nak, cuma dia akan sebut lah di bawah tu juga berkenaan ketika mana dan ada adab lain ketika dalam memberikan salam. Nabi SAW bersabda, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathir. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, orang yang lalu kepada orang duduk, dan orang sikit kepada orang ramai. Banyaklah hadis-hadis yang Nabi bincang tentang bagi salam. Pertama, Nabi sebut sininya Nabi sebut, kalau kita baca bahasa Arab, dia sebut yusallimu as-saghiru 'alal kabiri. Hak kecil bagi salam kepada orang besar. Kalau ikut bahasa Arab, zahirnya dia sebagai khabar, sebagai nak cerita. Hak kecil bagi salam kepada orang besar. Sebenarnya ni satu arahan. Sebab satu arahan dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Khabar dia sudut lafaz dia seolah khabar, tapi sebenar maksud dia adalah satu arahan. Nabi Arab, orang yang kecil dia kena bagi arahan, kena bagi salam kepada orang besar. Sebab ada dalam riwayat lain, riwayat Ahmad, dia gunakan lam depan. Lamul am. Dia guna lam amah. Hendaklah orang yang kecil, bukan orang kecil tubuh ni, budak, orang yang umur lebih kecil, bagi salam kepada orang yang lebih besar. Begitu juga orang yang baru masuk Islam, dia bagi salam kepada orang yang telah lama masuk Islam. Ni Islam ajar cara nak hormat orang. Biasalah hormat ni, orang yang lebih rendah hormat kepada orang yang lebih tinggi. Wal marru 'alal qa'id. Orang yang jalan kepada orang yang duduk. Sebab apa orang yang jalan bagi salam kepada orang duduk? Sebab kalau orang duduk ni nak bagi salam kepada orang yang jalan, penat. Setiap sore mari, kena rumah dia tepi jalan kan. Assalamualaikum. Supaya duk ngatik dah dia. Assalamualaikum. Tak berhentilah dia. Tapi kalau orang lalu ni bagi salam, boleh jadi 10 orang lalu tu, sore 2 bagi salam. Dan kita tengok begitulah hari ni. Kalau kita duduk tepi jalan, 20 orang lalu, boleh tentu 2 orang bagi salam. Kalau 10 orang lalu, boleh tentu 2 orang bagi salam. Kadang-kadang 10 lalu, 10 tak bagi salam. Wal qalilu 'alal katsir. Orang sikit bagi salam kepada ramai.
Kita lalu, hak ni lalu mari hak ni mari hak ni. Hak mana pandai sikit? Hak sikit tu bagi salah kepada bilangi hak ramai. Dan bagi salah ni, bagi salah sunat. Jawab salah dia ada dua hukum dia. Pertama, jawab salah hukum dia wajib ain. Yang kedua, wajib kifayah. Wajib ain ni, kali hidup sorry orang bagi salah kepada dia, maka wajib kepada dia jawab salah. Wajib kifayah, kali dia duduk bersama dengan orang lain, maka wajib kifayah kepada dia untuk menjawab salam tersebut. Kalau orang lain sudah jawab, maka sudah terhapus salam tersebut. Sebab tu kita sebut sebelum ni, kalau tengok orang ramai dan dalam kalangan orang ramai tak ada kita kenal, tak boleh kita khususkan salam tersebut kepada orang kita kenal tadi. Ada 10 orang kita tengok ada ustaz seorang, kita assalamualaikum ustaz, contoh, maka hak wajib kita kata ustaz jawab, sebab salam tersebut ditujukan kepada dia. Dan yang lain Nabi sebut yang berkenderaan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Ni supaya nak kurangkan ego. Orang naik kenderaan ni biasa orang mewah, orang jalan kaki ni biasa orang susah. Jadi bila Nabi suruh orang naik kenderaan bagi salam kepada orang yang jalan kaki ni, Nabi nak suruh tawaduk, nak ajar sifat tawaduk seperti Nabi sendiri. Nabi ni tak ada orang yang Nabi jumpa dengan dia, malaikat Nabi tu dia akan bagi salam kepada dia. Kecuali orang tak Nabi tak nampak lah. Tiba dia memari dekat Nabi tak perasan. Kalau orang Nabi perasan, Nabi jumpa, Nabi akan bagi salam. Dan Nabi ni bila Nabi jumpa budak-budak, Nabi akan bagi salam kepada budak-budak. Asalnya Nabi sebut sini, budak tu kena bagi salam ke orang tua. Tapi Nabi ni sifat tawaduk dia sah. So kalau Nabi nak ajar budak-budak ni, kadang-kadang budak-budak ni dia tak reti. Dia tak biasa. Jadi kalau kita tak membiasakan dia dengan salam, dia tak akan bagi salam kepada kita. Bila sekali kita bagi salam kepada dia, pun jawab salam. Kita jumpa 2 kali kita bagi salam, 3 kali bagi salam. Kali keempat dia sendiri akan bagi salam kita. Itu cara ajaran Nabi SAW. Kadang-kadang Islam melarang orang yang mengucapkan salam atau membalasnya. Ini dia poin lain pula. Iaitu ada kadang-kadang golongan yang kita tak boleh bagi salam kepada dia. Dan ada golongan yang kita tak jawab salam dia pun tak apa. Ada golongan tersebut. Kalau kita tak jawab salam atau kita tak bagi salam kepada dia pun tak apa. Bahkan dia sebut sini, kadang-kadang Islam melarang orang mengucapkan salam atau membalasnya. Seperti melarang ucapan salam kepada pelaku maksiat agar dia berhenti dari perbuatan maksiatnya. Kadang-kadang orang buat maksiat, kita kenal orang ni, dia ni ahli maksiat, dia ni orang fasik. Jadi bila kita temu dengan dia, kita tak bagi salam ke dia. Bapa tak bagi salam, supaya dia mikir, aku jumpa ustaz tak bagi salam kat aku, mesti ada benda. Aku jumpa sayang aku, sekala sayang aku ni beres dengan aku, tiba-tiba dia jumpa aku, dia tak bagi salam kat aku, mesti dia akan mikir. Dia akan mikir, apa aku salah? Ada salah aku buat. Jadi supaya dia menyesal terhadap kesalahan yang telah dia buat. Seperti mana dalam hadis, contoh ketika peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ini dia tak pergi perang Tabuk kerana dia terpesona dengan kebun dia, menyebabkan dia tertinggal perang Tabuk, dia tak pergi. Lalu 3 orang tak pergi perang Tabuk tadi, Nabi SAW, bila Nabi balik, ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya boikot 3 orang tadi. Bila tu nak boikot, maka Ka'ab ni dia bertemu dengan Nabi. Dia kata, wa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku pun bagi salam. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddis salam am la. Dia bagi salam, tengok Nabi jawab kalau salam. Rupa-rupa Nabi tak jawab salam dia. Orang menyebabkan dia pun jadi susah hati. Dia balik, dia menyesal, dia bertaubat terhadap kesalahan dia yang dia telah buat. Begitu juga dalam hadis, satu hadis diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kata dia, qadimtu ala ahli lailan wa qad tashaqqaqat yadaya fa khallaquni bi za'farani fa ghadawtu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi fa lam yurad alayya wa lam yurhib bi fa qala idhhab faghsil hadha anka. Ammar bin Yasir satu hari dia kata, aku balik pada waktu malam, dia balik pada musafir. Balik waktu malam, jumpa isteri dia, keluarga dia. Balik musafir ni, tangan dia ni, merkah tangan dia. Bila tangan dia merkah, maka isteri dia pun ambil za'faran ni, dia pun sapu tangan dia. Esok dia kata, aku bertemu dengan Nabi. Aku pun bagi salam kepada Nabi, tapi Nabi tak jawab.
Sekala kalau aku nak bagi salam kepada Nabi, Nabi akan jawab. Dan Nabi tak sebut marhaban. Biasa ni Nabi ni kalau sahabat-sahabat musafir, sahabat-sahabat balik dah, Nabi akan sebut marhaban. Nabi akan sebut dengan lafaz marhaban. Nabi mengalu-alukan kedatangan sahabat. Tapi Nabi tak sebut gapo. Salam dia tak jawab, marhaban pun dia tak jawab. Menyebabkan amal biasa ni pun tanya gapo salah dia buat. Menyebabkan dia muhasabah diri dia. Gapo kesalahan dia buat. Lalu Nabi poyak kepada dia, izhab faghsil hadza anka. Gih, basuh gapo ada tanganmu tadi. Nabi lari kita orang lelaki pakai za'faran. Sebab za'faran ni adalah wangi untuk wanita pada zaman dulu. Zaman dulu orang wanita dia menggunakan za'faran sebagai wangi dia. Jadi Nabi lari orang jantan pakai. Sebab bila orang jantan pakai, maka dia menyerupai wanita. Padahal dia pakai ada kadang bukan dengan sengaja pun dia pakai. Dia pakai atau pula bukan dengan tujuan tu. Hak tu pun Nabi lari dah. Sebab itulah Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i, wa nanha ar-rajula halalan bi kulli halin ay yatazaffaru wa na'muruhu ay yaghsila az-za'faran. Imam Syafi'i kata orang lelaki ni tak boleh. Dalam mazhab kita ni Imam Syafi'i kata kita lari orang lelaki sama ada dah keadaan halal. Kalau dah keadaan ihram tu lagilah tak boleh. Dah keadaan halal pun tak boleh. Bikulli halin, dah keadaan apa saja tak boleh, kata Imam Syafi'i. Kalau lah orang tadi dia pakai juga, kata Imam Syafi'i, kami akan suruh dia supaya basuh dulu. Dia berdalilkan kepada hadis tadi. Ia nak ayat apa dia? Nabi tak jawab salah tadi lah. Kerana amal biasa telah buat silap. Dia buat satu kesalahan, Nabi tak jawab salah dia supaya dia sedar gapo hak kesalahan yang telah dia buat. Supaya dia mari mikir. Anak kita tu kalau dia buat salah, dia bagi salah, kita tak jawab salah dia akan mari mikir, apa ayahku ni marah gapo kat aku, gapo salah aku buat. Jadi dia akan muhasabah diri dia. Boleh untuk kita tidak menjawab salah ketika situasi-situasi tersebut. Dari sebut sini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Aisyah dia beli bata tu ada gambar. Lalu ketika Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. yakni Aisyah berkata, aku bertaubat kepada Allah. Apa kesalahanku? Rasulullah bersabda, untuk apa bantal sandaran ini? Aku menjawab, untuk engkau duduk di atasnya dan untuk dijadikan sandaran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pembuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan, dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar di dalamnya. Sini Aisyah dia buat salah. Salah dia, batal hak dia beli tadi ada gambar. Nabi tak suka. Dan benda tu dilari oleh Nabi SAW. Lalu bila Nabi masuk rumah, itu sebut Nabi bagi salam. Sekali kali Nabi masuk rumah, Nabi akan bagi salam. Dan Nabi tak bagi salam, Nabi muka pintu. Nabi tak masuk. Sekali bila sampai depan rumah, Nabi akan bagi salam kepada keluarga dia. Jadi sini apa ini menunjukkan bahawa boleh untuk tidak bagi salam untuk situasi tertentu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah satu hari Nabi pergi masuk temu dengan Fatimah. Nabi nak pergi temu dengan Fatimah, tiba-tiba di muka pintu Fatimah tu ada lansir, patut ada corok-corok pada lansir tersebut. Nabi tak masuk. Bila tak masuk, benda tu membuatkan Fatimah sedih. Sekala kalau Nabi mari kat, Nabi akan masuk. Ni Nabi tak masuk. Lalu bila Sayyidina Ali tengok Fatimah tu sedih, Sayyidina Ali tanya buat apa? Fatimah kata Nabi tak masuk. Dia mari tapi dia tak masuk. Sayyidina Ali perah pergi jumpa Nabi SAW, tanya buat apa ya Rasulullah? Nabi kata, gapo perlu pasal lansir tadi? Nabi kata, pasal tadi dengan ada lukis, dengan ada apa ni corok-corok dia tadi. Sebagai ulama kata, sebab Nabi tak suka kemewahan. Jadi dia tak suka anak-anak dia juga dengan kemewahan-kemewahan. Nabi dia nak hidup zuhud. Jadi ada perhiasan-perhiasan lagu tu menunjukkan kepada kemewahan. Nabi SAW nak ajar anak dia, jangan ada kemewahan-kemewahan lagu tu. Bukan lansir tu tak boleh. Kalau lansir tu tak boleh, Nabi ayat lepas tu ambil lansir ni wui kepada kawan ni. Sebab dia memerlukan. Dia ambil ni, dia jual kau boleh bitin dia boleh guna untuk keluarga dia. Jadi kalau lansir terharam tak boleh guna, tentu Nabi tak akan suruh wui. Takut wui tu dia pula guna. Ni bermaksud bukan lansir tu tak boleh guna, tapi untuk Nabi SAW dan juga untuk keluarga Nabi, Nabi tak suka. Nabi nak hidup secara biasa. Jadi nak ayat sini ke apa? Nabi pergi rumah Fatimah, Nabi tak bagi salam. Fatimah tengok Nabi tak bagi salam pun kepada dia. Nabi terus, bila Nabi tengok ada apa ni lansir tadi, terus Nabi beredar tanpa memberikan apa-apa salam
Jadi boleh tidak memberikan salam untuk situasi yang tertentu. Begitulah juga. Ada kalanya larangan salam atau menjawabnya kerana ada alasan lain. Daripada Ibnu Umar, dia berkata ada seorang melewati Rasulullah, melintasi Rasulullah ketika Nabi sedang buang air. Orang tadi pun mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi tidak menjawab salam dia. Begitu juga dalam riwayat lain, dan ada sebagai riwayat sebut Nabi tak bagi salam tu kerana Nabi tengah buang air. Lepas habis selesai Nabi buang air, Nabi pergi jumpa balik dia. Nabi kata, tadi aku tak jawab salam sebab aku tengah buang air. Lepas Nabi bersihkan semua, barulah Nabi menjawab salam orang tersebut. Kadang-kadang mengucapkan salam kepada orang jahat boleh mencegah kejahatannya. Nabi bersabda tentang seseorang, orang yang jahat daripada kaum tertentu. Bisa akhul ashirah, Nabi sebut dalam hadis. Nabi ayat kepada Aisyah, dia ni jahat ni. Bila dia mari. Tapi bila dia mari duduk dekat Nabi, Nabi tunjuk wajah ceria. Nabi layan dia, Aisyah apa pelik lah. Bapa ya Rasulullah, tadi mu ayat dia ni tak molek, mu ayat dia ni jahat. Tiba-tiba mulai pula dia. Baik pula mulai dia tu. Nabi nak ayat kepada Aisyah, boleh jadi Nabi nak dengan layan Nabi tu boleh menyebabkan orang tu jadi baik lah. Dia ni tak molek, tapi dengan Nabi bagi salam kepada dia, dengan Nabi buat baik kepada dia, harapnya dia berubah jadi baik. Tu masuk hadis tersebut. Namun ketika dia datang kepada Nabi, beliau tetap berbicara dengannya. Dalam penjelasan hadis ini, orang tersebut disinyalir sebagai orang munafik. Kawan ni orang munafik. Nabi bagi tahu tu kerana dia munafik. Setelah Nabi wafat, ia menjadi orang yang murtad. Pada prinsipnya mengucapkan salam atau tidak mengucapkan bergantung kepada adanya kemaslahatan. Jika kemaslahatan itu justru dapat diperolehi dengan tidak mengucapkan salam atau tidak menjawabnya, maka tidak perlu melakukannya, dan ini harus dilakukan dengan hati-hati tanpa boleh sembarangan. Bab mengucapkan salam ni, Al-Imam Suyuti dan ulama-ulama lain dia buat syair. Syair tentang siapa dia golongan hak raddus salam wajibun illa ala. Jawab salam ni wajib, kecuali ada golongan yang dikecualikan kepada mereka jawab salam. Dia kata raddus salami wajibun illa ala man fis salati. Jawab salam ni wajib kecuali pertama kepada orang yang tengah sembahyang. Orang yang tengah sembahyang, kita bagi salam kepada dia, maka tak wajib dia jawab. Au bi aklin syurilah, atau tengah sibuk nak makan, kita nak bagi salam ni kena pilih juga. Bukan semua orang kita boleh bagi salam. Tamu tak boleh bagi salam kepada orang sibuk sedang buat ibadat. Dia tengah berwuduk ke, tengah ambil sembahyang, kita pergi assalamualaikum, tak boleh. Kalau lah dia tak jawab, tak dosa dia, tak wajib kepada dia jawab. Atau orang tu tengah makan, tengok orang tengah makan, kita pun bagi salam, maka ketika tu kalau lah dia tak jawab, maka tidak berdosa. Au syurbin, atau ketika dia tengah minum, maka tak wajib dia jawab salam. Au qiraatin au adiyatin, atau ketika dia tengah baca Quran, atau ketika dia tengah berdoa. Au zikrin au fi khutbatin, atau ketika tengah berzikir, atau ketika tengah khutbah. Tok Imam khutbah, dia mari lewat, assalamualaikum Tok Imam. Tok Imam ni tak jawab lah. Dia kata, bang, Tok Imam dosa tak jawab salam. Tak boleh. Tok Imam tu reti pada dia lagi. Tok Imam tak jawab salam tu kerana tak wajib jawab salam ketika itu. Au talbih, atau ketika orang talbih, labbaik Allah dia tengah wajib ke umrah, labbaik Allah labbaik, tengok sayang dia, sayang aku, kita bagi salam, assalamualaikum, tak jawab. Kita kata dia lah mari umrah, mari haji, orang bagi salam tak jawab. Haji kepada dia dia tu reti pada tu lagi. Sebab apa? Sebab ketika itu jalan salam tidak wajib dijawab. Au fi qada'i hajatil insan, atau ketika tengah buat hajat, dia tengah buat air dia tengah buat hajat dia, maka tidak wajib dia jawab. Au fi iqamatin awil adhani, atau ketika dia tengah qamat, kita bagi salam kepada dia, atau ketika tengah azan. Au sallamat tiflu au sukran, atau budak kecil bagi salam, tak wajib kita jawab. Budak kecil bagi salam, atau orang mabuk bagi salam kepada kita, maka tak wajib. Au syabbatun yukhsha biha iftitanun, atau gadis orang tina muda bagi salam kepada kita, bimbang timbulnya fitnah. Kalau dia bagi salam tak timbul fitnah, tu tak apa. Kita dah kelas, kita cikgu, pelajar kita masuk dia bagi salam, tak timbul fitnah tu, sebab dia pelajar kita. Kalau lah duduk tengah-tengah jalan, tiba-tiba kita duduk tepi jalan, tiba-tiba duduk tamu tu, orang pun yang mari tepi kita, assalamualaikum, bagi salam, boleh timbul fitnah. Pertama fitnah dalam hati kita pula ke bahasa, tak jenis orang tidur kita. Dia main mikir siapa tu, orang minat aku pula.
Fitnah tu pula kepada orang yang tengok tadi. Warna ustaz ni. Bukan bini dia tu. Jadi, telah kita bincang sebelum ni. Berkenaan. Bahawa ni kita bincang berkenaan amrah dah. Au fasiqun au na'isun au na'imun. Atau orang fasik. Orang fasik bagi salah kepada kita, juga tak wajib kita jawab. Atau orang ngatuk bagi salah. Atau orang tengah tidur. Dia tidur, kita bagi salah kepada dia, maka tidak wajib dia jawab. Au halatil jima'i. Atau ketika jimuk. Ni tak tahulah lagu mana. Dia masuk juga dalam ni. Ketika tengah berjimuk, tiba-tiba orang bagi salah kepada dia, maka tidak wajib jawab. Au kana fil hammami au majnun. Atau ketika dia sedang berada dalam bilik air, sedang berada dalam tempat mandi, atau ketika dia dalam keadaan gila, maka tidak wajib mereka untuk menjawab soalan. Itu 20 lebih keadaan yang mana tidak wajib kepada seseorang untuk menjawab salam tersebut. Jadi sini dia sebut bergantung kepada maslahat lah. Kita nak jawab, kita nak bagi salam. Kalau kita tengok ada maslahat untuk kita bagi salam, kita bagi salam. Kalau kita tengok ada kemaslahatan untuk kita tidak menjawab salam, maka kita tidak jawab salam. Tidak khusus pada hak tadi je. Kita duduk dalam keadaan biasa pun, kalau kita bagi salam tu kita rasa boleh menimbulkan sesuatu tak molek, maka kita tidak bagi salam. Seterusnya tu dia bercakap berkenaan berjabat tangan. Berkaitan jabat tangan dengan bagi salam. Apa ada kaitan? InsyaAllah kita sambung pada masa dia lah. Kenapa dia tu buat mari bab kena jawab salam. Berjabat tangan. Sebab biasa dalam kitab-kitab kalau kita baca sekalipun, kalau kita al-adab al-mufrad pun, bila dia baca bab salam tadi, dia mari lepas tu bab kena al-musafah. Bahasa Arab dia panggil al-musafah, iaitu berjabat tangan. Adalah kaitan antara dia dan juga salam. Wallahu a'lam bissawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.